Mana dah lemah lah. A bit dry. Ada pizza Wagyu. Hari ini 1 Mac 11 Ramadan. Jadi tak sangka aku dah buat vlog untuk 11 hari straight tanpa henti. Satu pencapaian yang terbaik untuk aku. Terima kasih, terima kasih. Hai. Untuk korang yang tak tahu, sepanjang Ramadan ni aku akan upload video setiap hari. Hai. Ni kita dekat Myanmar. Kita nak cari, nak beli barang secara kecemasan. Kat Myanmar ni dia punya anchor dia adalah Mercato. Tengok tu, tinggi mana tu? Mana dia? By the way, siapa minyak? Oh, dilapu. Ya, aku berperasan berkilat. Mikai dia nampak lebih mengiurkan. Nampak? Dia siapa minyak? Minyak masak. Tak berkilat. Tak. Kenapa kilat? So nega nanti kita boleh. Alamak. Dah habis. Alamak. POV cari barang. Zero sugar. Let's go. Ya tu. Zero sugar digestive. Ke frozen boleh? Ha? Dia ada frozen yang besar tu tak? Mana udang guys? Guys tolong bagi tahu kalau nampak udang, bagi tahu. Kat sini ah. Ni rempah. Tapi biasa ada dekat McCormick. Maybe ada option yang satu kot dekat area Kan, sini mau habis dah ni. Oh, Oh, apa-apa tak ada. Tak kan? Oh, ada orang sorok tu. Ni rasa je. Bapak banyak je. Oh, banyak lagi. ingat apa? Langgar-langgar dapat jodoh. Tak fly. Banyak juga. Transition lagi. Itu adalah jambatan angkat. Dia betul-betul je dekat tepi Myanmar. Untuk korang yang tak pernah sampai Kuala Terengganu itu jambatan angkat tu. Ni dia punya majlis perbandaran punya office. First time. Ni Myanmar. First time Myanmar. Ini pun buat dah. Yeah. Gila siut. Ni apple fritter. Apple fritter siut. Gila calon. Alhamdulillah. Tapi ni yang saya single boleh ah. Allah, sedih dengar. Asin sugar tak ada. So kita guna gula, lepas tu chop jadi alu, lepas tu air dah. Gula chop bagi alu. Mana gula chop bagi alu? Ni makan gini je. Siap dah. Dengan aiskrim. Oh, aiskrim. Siap aku ni. Ya tak? Ya. Ini adalah lauk berbuka untuk hari ni. Apa ni? Sayur. Sayur campur dengan apa ni? Gulai ayam Rendang padang. tak? Rendang tak? Ayam padang. Hah? Ayam padang. Ayam padang. Pakai rami ke? Ya tak? Ya. Alah. Jadi tak? Tak ada Tadi gula, ya, tak ada tunggu mak Angah sugar. tidur. Dah balik suruh yang Makan banyak enggak makanan ni? Oh. Ayam Kita gulai. kena tahu. Wow, banyak air tepung. Okay, kita orang tengah shoot menu. Jangan tanya kenapa kita orang baru shoot. Yang ni, semua ni menu yang baru di Cibana sempena bulan puasa. Semua idea aku. Semua idea Fazil Jalan. Okey. Ini salmon Tuscan. Okay, dia ada salmon, ada mashed potato. Yang ni meatball. Dia dah kering dah sebab lama dah duduk depan ni. Dia dah plain. Ni untuk fotografi punya purpose.
Ini aku rasa dia memang macam rasa IKEA. Yang ni mango apa? Pomelo. Mango pomelo, bawah dia ada sagu. Ini fruit platter, yang ni ayam masak lemak cili padi. Yang ni udang, ini sotong petai. Jangan otok ke dalam tu. Yang ni daging black pepper. Yang ni pesto salmon. Standby tu. Ni apa, soy garlic ke? Soy garlic. Soy garlic. Macam kacang. Macam Sean. Ini fish finger. Macam tu Tristan. Yang ni mantau ni tau. Ni keraming punya mantau ni. Ni. Ada stok. Buttermilk dengan lala. Bukan lala lah. Apa nama dia? Clam. Oh, lala dia panjang lagi. Yang ni watermelon, lychee. Yang ni creme brulee. Ada buah dekat atas dia, ada gula terbakar. Ke anda tengok ya. display lawa dok. Itu saja. Yang ni diorang tengah tangkap gambar. Duit sekarang dah pukul 7 suku. Lepas ni makan ni tak? Alah. Macam biasa dia ambil ayam dia ya, ayam bahagian ya. Alah. Sorok ayam. Ni geng depan ni memang jahanam. Alah. Member bang lah ngam bawah. Apa kering ke? Sebab aku ada aku atas bawah lah. Aku api. Elok je tu. Tuan kena. Ya tak mai. Semai. Mana dah tu? Okey dah ni. Stop. Sebab dah aku over kan lain. Oh nah, dia tu lemas lah. Oh ni dah lemas lah. Sudah ya? Bukan heavy ya. Dry. A bit dry. Jangan dry sikit. Sedap setting. Sebab setting dahulu. Tak ayam yang sedap-sedap dah tak ada macam. Tu ada. Tak apa. Tanya cak macam mana pin tadi. Kecil lah. Ada. First time guys. First time guys. Takut dah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi yang pertama malam ni kita nak balik KL, kita minum kopi dulu. Bismillah. El espresso lil magnificio tu. Itu dalam tu daripada semalam. Yeah. Okey, jalan-jalan Boreh diteruskan. Hari ni kita pergi ke Carfood Sahur yang ni dekat Hotel Primula tu, dekat Pak Kapak tu. Ini dia. Dan ni tahun lepas dia famous juga. Oh, tahun ni dia ada fashion. Kan nampak tu dia punya kotak-kotak tu. Sini pun kira ramai jugalah ni untuk hari weekdays. Ahad dekat sini dia kira macam hari Isnin lah, weekdays lah. Tapi kira ramai lah ni. Moreh. Dia punya ni tong ni. Tong air ni dia punya hiasan utama dia. Asap motah, pizza asap motah ada tak? Ada. Okey, korang tengoklah. Banyak sangat ni. Post kitchen. McKitting ni apa? Chicken tenders tu lah. Chicken tenders. Tondok. Nasi kuning tong kayu. Alamak. Lurus.
Lulus, thank you. Okay. Mantap. Hi, welcome to Sate Pincuk by Syirah Bersih Soda. Mantap. Tak tahu ni ada kat sini Tempat yang sama Tempat yang sama. Mantap. Style macam Madura sikit lah. Yes. Cili pedas-pedas gitu tak? Ada limau, ada bawang goreng. Okey, boleh try. Pada sana. Katin nak semua dia kata. Alamak. Kau kan boleh ah. Pak. Pak laka-laka. Lepas tu ayam pak, kambing pak. Ha. Lumut ni sama yang tahun lepas punya tak? Betul sama. Oh, tempat sama tak? Ayah se. Sama lah. Tak saya. Saya. Macam mana cuba explain sikit idea kena? Strawberry dengan jelly. Kurang ais. Strawberry dengan jelly. Nampak tu? Ni ada jelly dia, ais strawberry. Aduh. Ya, papa belanja. Kita share tempat orang Kita kena save duit. Dia NW. Ya. Ingat? Yang jual pisang hijau. Yang tu lagi. Ni okey lah. Ni memang sedap. Sedap. Susu strawberry dia kena sedap. Lepas tu jelly dia pun kena sedap, kena lembut-lembut tapi still kenyal. Kita nak jelly tau, kita tak nak agak-agak. Ini memang sedap. Alamak. Alamak, ayam pop tadi. Oh, ayam pop Mario. Ayam pop Mario buka event. Oh. Ini sama ni. Sama. Uyo, ada kedai dah. Mantap. Okey ya. Ada buka tengah hari tadi. Diorang ada kedai juga. Dekat-dekat dengan Cibana juga. Ni first time tak? First time saya event. Nasi lemak perut bakar Bangkok Yakitori. Kalau tak sudi tak apa lah. Baik ke? Tak sudi tak apa lah. Okey, mungkin kita tengok vlog esok. Saya nak beli pizza tapi saya nak acap yang masak. Memang acak yang masak. Okey, bagus. Cak, wak molek Cak? Ya, aku judge sebabmu ni. Pizza Wagyu. Yang ni apa? Ni apa? Cili Jepun. Oh, ni acap buat ni. Acap kan? Ada bau tangan acap. Ambil yang paling cantik. Cula mana ni? Panas. Alah, kejap balik. Kejap. Tak nampak lauk. Untuk orang yang tak pernah makan sate Madura ni, dia macam peanut sauce campur dengan kicap banyak-banyak. Dia jadi banjir. Dia ada masam-masam limau tu. Lepas tu ada, semualah ada kat sini. Ada bawang goreng, ada cili potong. Bismillah. Mana daging ni? Itu rib eye. Jaga-jaga kambing dia ada tulang. Yang ni daging apa ni nama dia? Rib eye Brazil. Rib eye Brazil, daging. Tapi yang specialnya dia punya cili itulah. Dia punya cili itulah. Okay, kita dah closing cafe kita. Malam ni aku akan balik KL. Khamis depan aku akan datang balik ke Kuala Terengganu. Tapi balik ni kita sahur dulu. Okey, moreh dulu kita dekat cucu Mak Tan Sik. Moreh sebelum balik KL. Alamak dekatnya. Okay. Sambil tengok bola. Tadi tunjuk bola nanti copyright. Ramen dulu. Kopi dulu. Ui, dah sat. Ish, tadi tunjuk. Alah. Gol ni mau buka. Balerle arle. 6.24 kita orang dah sampai dekat hentian Gombak menuju ke Kuala Lumpur. Depan sikit tu dah Plaza Tol Gombak. Rasanya setakat ini sahaja vlog kali ini. Hari ni paling lambat lah habis vlog untuk hari ni. 2 Mac Ramadan ke-12.
Terima kasih banyak kepada korang semua yang support. Kejap lagi aku rasa kena start balik vlog. Macam nak kena pergi bazar, tapi tengoklah aku larat bangun ke tidak. Okay, jumpa sana. Okay, jumpa next vlog. Terima kasih banyak-banyak.